pergi tanya dia, berdosa ke? Lepas tu kata kan, aku kena bagi nombor telefon dulu. Lepas tu orang cakap lah, time tu aku macam tiba-tiba dia orang lah. Aku cakap macam ni, telefon saya rosak. Saya cakap telefon saya rosak. Kejap saya baca komen. Ekonomi rumah tangga ke tak? Ada orang cakap macam Rania siapa? Oh, Rania Zaidul Rania tu ke? Okay, salam kat dia. Thank you, Jap. Syukri, saya mana? Aush, tak payahlah. Nanti kan saya cakap. Aku kena ambil juga. Thank you, famous. Oh, so say what? Nama famous. Minta je nombor macam diorang, okay? Nanti time ambil lesen, request cikgu perempuan. Boleh request je, Uscok. Bagi je nombor telefon yang salah, tak pun bagi nombor saya. Tapi Zaid, lepas tu kan kita orang tak lalu situ dah. Semenjak tu kita orang tak lalu situ. Handsome tak boleh situ. Dia bukan masalah handsome tak handsome tau. Saya handsome tu nombor 2. Sebab saya pandang polis ni tinggi. Saya memang pandang tinggi. Tapi bila dia buat perangai macam tu, dia jadi rendah sikit. Faham tak? Saya hormat dia orang. Tapi bila ada yang perangai-perangai macam tu kan, dia bukan sekali dua. Kalau sekali dua kita okey wak. Tapi mostly macam no. Bukti aku bisa masuk Tak kena saman ke tak ada lesen masa tu. Kawan saya lah. Tu kawan saya ada. Nak cikgu perempuan bagi tahu. Okay. Boleh is time register. Okay Ucup. Thank you. Masya Allah tabarakallah. Cerai. Syukri, ya betul. Memang mana boleh pun. Tapi susahlah kita nak jumpa orang baik. Ikan tenggiri, ikan you. Jaga diri, I love you. Baiklah Pablo. Banyak dugaan. Dia tak adalah. Biasalah kehidupan. Itu bukanlah cerita baru-baru ni. Itu cerita. Hai bagai isteri saya. No. Jaket sama warna dengan sama warna. Hari ni saya pakai jaket ni warna kuning. Jaket ni warna kuning. Itulah dari hidup awak nanti. Ya. Itulah dari kehidupan saya. Macam-macam weh. Nanti next time kita jumpa, nanti saya cerita lagi. Simpan lah. Biasa awak orang yang memang banyak dugaan. Duduk mana? Duduk atas kursi. Nanti boleh cerita pengalaman ke anak cucu. Cakap pasal anak cucu ni. Kawan-kawan saya suka bagi saya tumbler tau. Lepas tu saya tak pakai. Lepas tu diorang kata, mana tumbler yang akak kasih? Mana tumbler yang aku kasih? Diorang tak tanya macam tu lah. Tu saya cakap lah,
ada, saya simpan. Waktu diorang tanya, kenapa simpan? Saya cakap lah, nanti saya nak tunjukkan anak cucu saya. Jadi saya dah, nanti saya boleh tunjukkan anak cucu saya. Nanti saya cakap lah, okay, kalau contohlah, kalau tumbler macam ni, ini makcik Ona, contohlah makcik Amy bagi. Kalau tumbler macam ni, makcik Ita bagi. Macam tu lah. Lepas tu diorang katakan, time tu tumbler tu pun dah rosak, tak boleh guna, berkulat dah. Terus saya kata lah, tak adalah, saya jagalah dengan baik-baik. Saya elaplah habuk tu. Macam tu. Amboi na sangat naik. Jalan-jalan sepak batu. I love you too. Hai Linda. Hai Kanda. Simpan untuk anak cucu pakai. Sama je. Saya pun duduk atas kerusi. Hai korang. Hai, mana yang baru join tu? Assalamualaikum. Salam kenal. Mana yang tengok luar tingkat tu, jemput masuk je. Tinggal tinjau. Okay, korang masuk je. Lepas tu korang komen lah. Jangan risau, saya tak pernah block orang. Saya pandai mute je. Buah kuinin Buah kuinin tu dia macam buah mangga, tapi bau dia kuat sikit. Susah nak jumpa yang elok. Selalu buah kuinin dalam dia ada ulat hitam kecil. Ulat hitam kan. Kelantan kat saya bukan orang Kelantan. Penat pula cakap. Dia bukan mak rempit. Siapa? Saya ke? Awak cakap saya mak rempit ke? Bukan. Oh lah, korang saya tak sekejap. Korang saya tak ada jual apa-apa tau dalam live ni. Ni borak santai je. Kalau korang nak beli barang-barang, korang boleh tengok live orang lain, okay? Parents orang Kelantan ke bukan? Parents saya bukan orang Kelantan. Okay. Ada tak? Mute jangan sebut saya tikus Mama Diam. Sorry Dok Akmal. Akmal. Tada! Sekarang lah Akmal ni. Hai Firdaus. Mesti orang Ganu. Yelah, ambil lah awak nak cakap saya orang apa pun. Kenapa kalau saya Kelantan pun? Kenapa kalau saya Terengganu pun? Thank you Jo. Awak dah makan? Saya belum makan. Malam saya tak makan. Sebab dia orang kata saya gemuk. Ashraf, saya bukan. Ehsan, kecil-kecil dah mata aku ni Ehsan. Apa yang gelap sangat tu? Kenapa gemuk comel? Hai sayang, jom makan. Hai Irwan. Korang dah makan ke belum? Muhammad Irwan nak ajak korang makan. Pergilah makan dengan dia. Awak tu siapa? Study lagi ke? Ya, saya student. Hai Wan Faiz. Awak baru masuk ya? Salam kenal. Penatlah cakap Umur berapa? Umur saya tak selesa lah nak kongsi umur saya berapa. Sorry gang. Salam tak kenal. Okay Syaz. Hai. So, salam kenal. Kenal.
macam ni. Saya mana pula ni? Selamat malam dari Thailand. Hai Dania. Dania? Hai Dania. PM nombor 4. Orang mana? Orang Malaysia lah. Hai, saya orang Malaysia. Salam kenal. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Korang thank you yang tap-tap screen. Thank you yang share live ni. Hanya adik dalih hati. Awak nyanyi lagu tu ke? Hanya adik dalih hati. From Tok Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. AI. Bukan AI. Kurang ajar duduk macam ni. Menyandu pula kan. Kena duduk macam ni. Orang KL ke? Saya sekarang kat KL. Penat lah cakap. Korang komen lah. Nanti saya baca. Cuba berdiri nak tengok. Tak nak. Orang Nogori ni. Orang Pasir Mas ke? Waalaikumsalam. Saya nak tanya, korang dengar ke bunyi motor tadi? Patutlah main chess asyik kalah je. Chess. Oh, dengar bunyi motor tu. Dah nak pukul 11 lah. Saya pun dah mengantuk. Tenaga saya dah habis dah tadi. Korang lah ni dekat-dekat suruh saya cerita. Saya lemah tau. Saya insan yang tak berdaya. Satu hari tu saya hanya sebut, contohlah saya hanya sebut 50 patah perkataan je. Ini dah melebihi hak kuota. Jadi saya tak boleh cakap dah. Saya dah lemah dah. Saya dah lembik dah. Saya dah barai.com. AI ke ni bukan? Okey, diam. Hai, thank you Taman yang follow. Cakap apa? Hai Kai, pergi tidur. Hai Rahman. Ni ke yang AI promote? Thank you Syukri. You mana? Awak kan saya cakap saya nak DM awak kan. Saya pun tak DM awak lagi. Sorry tahu awak, saya sibuk dengan kehidupan duniawi. Masya Allah, tabarakallah. Hai Haziq baru masuk ke? Aziz kena ketuk ketampi 5 kali sebab Aziz lambat masuk. Bukan lambat masuk, Aziz lambat punch card. Wadidaw. Hai Eng. Ya saya. Thank you Azwan.
Syukri nak saya ke? Tak boleh lah Syukri. Tapi saya bagi awak ni. Tada! Kalau akak berjaya buat saya gelak, saya transfer ke 100. Bayar awak buat saya gelak dulu. Sebelum awak nak saya buat awak sebelum awak nak saya buat awak gelak, bayar awak buat saya gelak dulu. Yelah Haziq lambat. Kita nak habis siaran dah Haziq. Kita nak habis siaran dah. Mana Haziq pergi? Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Saya pakai filter lah geng. Ni filter. Pakai filter siapa-siapa pun boleh jadi lawa. Thank you. Bukan filter ke? Hai 5v5. Oh filter je tak nak pakai. Biarlah. Korang jangan dekat-dekat saya tahu untuk saya buat filter. Saya tak nak. Biarlah senang pakai pun. Jom rating mana tahu awak jatuh cinta dengan saya. Lambat lagi. Sahlan. Jangan bagi tahu dia orang. Kena cepat-cepat lah. Cepat-cepat apa dia Punisher? Asyik kita ke. Amboi. Awak besar orang Kelantan ni saya. Yelah, ambil lah. Kat video ni tak, pergilah tengok. Awak judge sendirilah. Awak tengok sendiri ke, awak nilai sendirilah. Lawa baju, thank you. Kita cepat-cepat cipta kisah cinta kita. Wow, manis betul mulut. Akak tepi. Jangan dekat sangat, tak selesa. Okey. Belakang macam ni okey. Tapi saya tak nampak komen. Sorry Pinjam baju. Tak boleh lah Syukri. Tak muat. Ayat-ayat buaya darat. Hai Akmal, dah makan semua vitamin. Akmal, vitamin tu bukan makan hari-hari. I mean like serta-serta vitamin tu ada hari-hari dia. Contoh hari Senin makan vitamin apa, hari Selasa makan vitamin apa, hari Rabu makan vitamin apa, dan begitulah hari-hari dan seterusnya. Yelah. Saya daripada pagi tadi hujan. Vitamin apa hampa makan? Aku tak makan vitamin apa pun sihat je. Alhamdulillah. Pickable jom. Hai, itu Haziq ke? Hai Haziq. Wawa. Haziq ajak main pickable. Sahlan. Tengoklah. Tengok je. Tak nak. Tak minat.
Minat main badminton je. Wawa tak elok tahu Wawa. Orang ajak jangan tolak tahu Wawa. Kecil hati member. Kecil hati member Wawa tolak dia. Jangan tolak mentah-mentah Wawa. Jangan terang-terang. Jangan terang sangat. Thank you Haziq Haris. Haziq Haris. Antara kawan-kawan saya kat dalam live ni kan, saya ingat Wawa, Riz, lepas tu Haziq, siapa lagi? Aush, lepas tu ya betul Mail, lepas tu